orang yang banyak selawat, hatinya akan tenang. Apapun keadaan yang menimpanya tuan-tuan, hatinya akan tenang. Yang kedua, kata guru kami tuan-tuan, orang yang banyak selawat, orang yang beramal dengan selawat, hajatnya pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya, sama ada hajat kecil ataupun hajat besar. Bahkan ada kata para ulama tuan-tuan, kalau seseorang sibuk berselawat sampai lupanya nak berdoa dengan Allah taala. Hebat orang ni tuan-tuan. Gagung dengan selawat sampai lupa berdoa dengan Allah taala, maka Allah akan berinya tuan-tuan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Hebat orang baca selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian orang yang banyak membaca selawat tuan-tuan dikurniakan keselamatan oleh Allah daripada orang-orang yang zalim. Orang jahil saya akan berani dekat dengannya tuan-tuan, sebab Allah lindung orang macam ni. Kenapa? Yang banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apabila seseorang istiqamah beramal dengan selawat sehari 1000. Kita cerita jumlah yang besar dulu tuan-tuan sebelum pergi jumlah yang kecil. Kata ulama, siapa yang istiqamah, istiqamah tu apa maksudnya tuan-tuan? Buat hari-hari. Saya pernah mis. Sehari 1000-nya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mati tuan-tuan Allah dah tunjuk bayang-bayang syurga untuk dia. Setelah dia nampak bayang syurga, barulah Allah tarik nyawanya tuan-tuan. Kemuliaan orang selawat.